itu mula pukul 9 pagi dekat satu kawasan yang dia terpaksa melalui kapal sawit yang agak sunyi lah. Dan sepanjang jalan tu dia selawat lah. Selawat. Kata dia tiba-tiba tayar dia rosak, tayar dia pancit, bocor gitulah. Jadi kereta dia jalan gedeg-gedeg gitu. Kawasan tu sunyi. Sunyi, kapal sawit kan. Tapi alhamdulillah kata dia dah masa kereta dia tayar dia rosak tu, kat depan tu ada satu kedai macam bengkel timpalan besi lah orang Melayu punya. Kedai tu macam baru buka, dia lega lah. Dia berhenti situ, dia niatnya nak keluar, dia nak telefon suami dia, tak jauh sangat rumah dia dengan tempat kejadian tu. Dia nak telefon suami dia boleh sampai cepat dia. Dia baru nak berhenti kereta tu, tiba-tiba cermin kereta dia diketuk orang, ketuk kan. Itu orang lelaki. Orang lelaki tu angkat macam ni, dia tunjuk angkat jack. Maknanya lelaki tu nak tolong dia lah. Ni jack, saya bawa jack, nak tolong tukar tayar. Jadi kata kakak kawan ustaz tu, dia tengok orang tu ketuk-ketuk, dia pun buka turunkan cermin. Kata dia, saya datang nak tolong kamu ni, tayar kamu tu dah bocor dah. Saya ikut dia belakang, nampak tayar kamu bocor, saya nak tolong ni jack, saya bawa jack. Kakak tu jadi pelik lah. Kata kakak tu, saya ada jack kat belakang. Kata lelaki tu, tak apa, terbersih dia siapkan jack, saya nak tolong awak. Kawan kita tu keluar pergi bonet kan. Jadi orang tu pun ambil tayar. Jadi masa orang tu ambil tayar spare tu, kawan tu kakak tu telefon suami dia. Kawan ustaz tu telefon suami dia, minta suami dia datang. Dia tengah telefon tu, habis telefon dah siap dah. Kan telefon tu kan sekejap je. Habis telefon tu, kata lelaki tu, dah saya dah tukarkan tayar. Jadi Abang Ustaz jadi pelik, sebab telefon tu kan sekejap. Biasa tukar tayar ni kan lambat, nak jack makan masa, buka skru makan masa, nak tampal makan masa, nak pasang balik kan makan masa kan. Kata dia tengah telefon tu sekejap je. Kata lelaki tu dah siap. Jadi sangat pelik. Dia macam pelik betul. Lepas tu kata kakak tu, dia nak bagilah upah, nak bantu, dah bantu bagi nak upah sikit. Lelaki tu tak payah kan, tak payah. Lepas tu lelaki tadi yang tolong tu masuk kedai bengkel timpalan besi tu kan. Kakak dia nampak lah lelaki ni bual dengan toke tu. Tak lama tu suami dia sampai. Dia cakap dengan suami dia, lelaki tadi tolong dia bertukar tayar tu. Jadi suami dia ajaklah suami dia pergi jumpa lelaki tu dalam kedai, nak ucap terima kasih sekurang-kurangnya kan. Jadi kata kakak tu, saya bawa lah suami masuk kedai tu, jumpalah toke kedai tu, kedai Melayu tu. Tapi orang tu tak ada, orang yang tolong tu tak ada. Jadi kakak tu tanya, awak tadi nampak tak lelaki masuk kedai ni? Apa kata toke tu? Wan, saya baru buka kedai, tak ada orang datang ke kedai saya ni. Akak yang masuk pertama kali. Subhanallah. Jadi siapa lelaki tu? Lepas tu kakak tadi tengok kereta lelaki tu naik Wira, dia parking kat belakang kita. Kakak tengok keretanya pun dah tak ada. Keretanya tak ada, orangnya tak ada. Boleh tukar tayar dalam masa yang begitu pantas, tak sampai 5 minit. Jadi kata kakak tu, ya Allah, Ustaz kata gini kak, oleh kerana akak nak pergi majlis Rasulullah, akak pun selawat, yang datang tu bukan sembarangan, tu kiriman Allah, malaikat datang tolong akak. Subhanallah. Begitulah. Memang banyaklah cerita-cerita macam tu yang kita dapat daripada mulut kawan-kawan. Bila mereka selawat ni dahsyat ya. Sebab orang selawat ni dia berdamping dengan Nabi secara rohani. Dia dalam pandangan Allah, diselawat oleh Allah, Nabi dan malaikat. Dia jadi macam itulah. Bahkan dalam kitab Sirus Salikin, Syekh Abdul Samad Palembang, orang yang berselawat ni Allah kirim malaikat berdampingan dia, itu yang dia terjaga, terpelihara di mana-mana itu begitu Jadi pastikan anak kita, keturunan kita, mulut ni ada nama Rasulullah, mereka mesti selamat, mereka jadi orang soleh, sebab mereka bila selawat je dia diselawat oleh Allah, oleh Nabi.